Hello, selamat datang lagi ke Slay the World, Boom, Vast and Manja bersama kita di Fahrenheit 88 untuk pesona warisan untuk memperkasakan, mempertabatkan budaya Malaysia, fashion dan kesenian. Dan bersama saya dengan Encik Lazim, wow, orang penting hari ini untuk mengenai batik. Terima kasih kerana tetap menjayakan sehingga 2025 ni dan seterusnya untuk masa hadapan. Apa khabar Encik? Baik, sangat-sangat baik. Okey. Saya sangat teruja sangat dipanggil Mm-mm. untuk hari inilah. Mm-mm. Boleh, nama saya Lazim, berasal daripada Muar Johor, Mm-mm. berpendidikan dalam sampai ke SPM. Lepas SPM tu kita bekerja sekejap pada bidang batik, dan pada tahun 84 saya sambung belajar di Terengganu, di Keratangan Terengganu. Selepas habis daripada belajar di Keratangan Terengganu, kita buat satu factory dengan kawan-kawan di Terengganu juga, dengan kawan-kawan yang sama-sama dengan saya tu pun orang Johor juga. Kemudian dalam setahun ke 2 tahun kita bersama dengan dia, dia ajak kita buat sendiri-sendiri. Ya, jadi kita buka satu factory di Johor lah. Sampai tahun 86 ekonomi merosot. Oh, ni ke Ya, 86? 86 Saya ekonomi lahir merosot. 86 tu. 86 ekonomi merosot. Jadi tak ada pilihan. Ah, Saya berhijrah ke KL. Berhijrah ke KL, saya ubah saya punya cara pembuatan. Uh, Sebab apa, dekat KL ni tempat untuk sewa memang agak susah kan, agak mahal. Jadi permulaan kita dapat sewa di Keratangan lah. Itu bermulanya Bermula daripada Keratangan tahun Ah, 97 wow. hingga sekarang. Hingga sekarang 97 sampai hingga sekarang Hingga sekarang. Wow, hari ini pun saya sangat teruja dan sangat istimewa. Pertama kali saya dapat canting batik dengan hari ini pengalaman yang terbaik untuk hari ini. Okey, boleh ceritakan apa pandangan tuan Encik Lazim tentang batik Songket dan Borneo pattern dari 10 hingga 20 tahun akan datang? Batik yang dihasilkan dari corak, secara utamanya kalau corak Borneo, memanglah saya pun berminat. Saya pun ada menghasilkan corak-corak yang sebegitu. Semasa saya pergi ke New Zealand, uh, dia punya corak lebih kurang daripada corak dengan Maori. Jadi apabila saya bawa lukisan yang berbentuk daripada Sarawak, dia panggil sawah padan, dekat sana terjual habis. Maknanya penerimaan orang luar tu serata dunia memang menghargai apa yang kita buat. Wow, sungguh hebat pengalaman ni sampai di mata dunia, sampai ke New Zealand Okey, di laman sosial negara jiran bertelingkar dan klaim mengenai kesenian batik. Apa pandangan tuan sendiri mengenai isu ini? Okey, makna batik ni sebenarnya kalau ikutkan usul asal dia, memang kita tak boleh nak klaim apa-apa, sebab apa, kita serumpun. Betul. Jadi penghasilan kita dekat Malaysia adalah berbezaan segi corak. Itu sahaja. Corak mereka adalah macam mana yang suka, warna pun mana yang dia suka. Kita sini apa yang kita sukalah. Contohnya macam kita lebih pada tumbuh-tumbuhan di Malaysia Di ni. Malaysia ni tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan. Oh, kita nampak kat sini lah kan. Seperti orchid. Ni yang ni pun Ya, cantik ini kan? pun cantik. Dia punya banyak bunga-bunga lah. Semua kita punya Semua tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan. Oh, baru saya tahu hari ni untuk Malaysia punya flora, more to Ya, flora. lebih pada flora. Lebih pada flora. Okey, untuk terakhir, maybe berikan kata-kata semangat untuk generasi yang terbaru, untuk generasi terbaru mengenai kesenian batik di Okey, Malaysia. pertanyaan ini sangat menarik bagi saya. Saya berharap generasi baru lebih menghargai apa yang ada di negara kita sendiri. Terutamanya apa yang kita hasilkan sekarang, kalau boleh jangan dimatikan. Berterusan, siapa yang boleh teruskan, teruskan terus. Memang kalau boleh dikenali satu dunia. Uh, Kalau nak buat hadiah pergi ke luar negara ke, kebanyakan kalau dia orang datang sini, dia nak cari batik. Yeah. Kan majulah batik di Uh, Malaysia. Lagipun tahun depan pun tahun melawat Malaysia 2026. Sebab saya dah pergi ke Dubai, Jeddah dengan Riyadh mempromosikan batik untuk tahun depan. Okey, bersama kita mempertabatkan Ya. di pesada dunia. Yes. Terima kasih Encik Lazir. Kita jumpa lagi, okey? Bye.